AI bantu musician ataupun sebenarnya ancaman? Sekarang ni ramai gila orang gunakan AI untuk buat lagu. Lirik boleh generate, melodi boleh generate, suara pun AI dah boleh tiru. Dan jujur, benda ni memang gila kalau difikirkan balik. Aku Raza AI, aku seorang penyanyi dan penulis lagu. Kita bahas behind the scene. Bagi aku, AI ni bukan terus benda buruk. Sebab untuk sesetengah musician, AI ni boleh bantu bagi idea. Yelah, kadang kita stuck, kita tak tahu nak tulis apa, kita tak tahu nak start macam mana. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama, ramai yang takut. Sebab bila semua benda dah boleh generate dengan cepat, orang akan mula question, muzik ni masih datang dari hati ke? Dan jujur, aku sendiri pun rasa benda ni agak pelik sikit. Sebab lagu yang kuat selalunya datang daripada pengalaman yang sebenar. Momen yang kita lalui sendiri, rasa sakit, happy dan struggle. AI memang boleh tiru bunyi, tapi rasa manusia tu memang takkan dapat. Kesimpulannya, bagi aku, AI ni memang boleh bantu muzik, tapi bukan gantikan manusia dalam muzik. Korang pula rasa macam mana? AI ni akan jadi tool untuk bantu musician ataupun jadi ancaman semata-mata? Komen kat bawah.